Syam. Sorry tak? Dah semayang belum? Asar? Belum, Mak. Baru waktu. Sini ada tempat surau. Mana tu? Sana, hujung. Ni. Tengah ni surau. Guys, ni ada tempat surau untuk solat. Solat, Siapa kan? nak solat ke, nak tahajud ke. Habis macam mana kita nak turun ni ke bawah ni? Turun ada tempat dia. Jadi ada Mana? tangga dia. Kejap kita pergi tu. Ni, depan tu sikit. Sini kita turun bawah, ada lagi plot. Ada nombor nampak, TTJ 2, TTJ 3, TTJ 1. Itu apa tu? Ada sinki kat situ? Ada swimming pool. Tempat ni tempat bilas ah. Tempat bilas selepas ni mandi. Air daripada Air bukit juga, bukit-bukit sejuk. Cuaca tengah pantau. Sesegar. Wow. Korang ingat tak kalau di hutan macam ni, dia cepat lapar tau. Sejuk cepat lapar. Memang cepat lapar. Jadi, apa kesimpulan dia? Cepat lapar, makanlah. Kesimpulan dia makanlah. Bang, tu budak kecil pun tahu. Mari kita pergi yang sebelah atas. Okey, tadi kan kita dari sana, dari bawah tu. Kita naik sampai sini. Sini ada satu kolam lagi. Air ni 24 jam. Tak berhenti. Pasal ni daripada bukit. Air gunung lah bukit. So air ni tak akan tertutup. So pagi, petang, siang, malam siapa nak berendam pun boleh kat sini. Nak mandi ke? Betul lah bang? Ini kolam ni untuk apa? Ni cepat betul sampai sini. Ni cuci baju ke? Nak cuci baju ke? Untuk apa, orang berenang ke apa? Adalah. Berenang pun tak sampai bang, kecil bang. Ini untuk budak-budak lah. Okey, masuk. Untuk budak-budak lah. Masuk. Kan? Kadang-kadang ada ibu bapa nak bawa anak-anak kecil kan? Okey. So kira berbahaya lah untuk anak-anak. Yalah, terpulang pada ibu bapa lah kan. Safety sini lah. Sebab air pun sama juga, sejuk. Saya ingat ni untuk cuci baju. Baju kolam besar kan. Dia pergi untuk piara ikan jerung ke apa. Tak. So air dia tak boleh tutup terus-terus kan. Dia tak ni kalau haus panas-panas pun tinggal minum air sini, air bersih apa. Air gunung Air gunung. Macam aqua. Yalah. Okey. Sekarang nak minum. Macam nak berenang pun ada bang. Dah panas dia berpeluh ni. Lagi pun guys, tu ada tandas. Tandas ni kira Alibaba meh. Apa lagi pecakan lah. Inilah dia. So kalau kat sini tengah mengulas ke, tengah nak terkucil ke, tak payah nak pergi semak-semak. Dia dah siapkan. Air pun ada semua. Air ada. Toilet semua ada kat sini. Buang tempat yang telah disediakan. Jangan sembarangan. Tempat ini orang cari. Yalah, yang ada yang penting ni toilet. Pasal apa, tandas orang nak buang air, nak buang apa. Takkan nak buang. Pasal kebanyakan campsite tak ada ni benda. Terpaksa nak kena korek tanah sendiri. Betul tak? Sana pun lagi ada tempat lagi tu diorang tengah bikin. Okay guys, hari ni kita dah geram lesung ni. So if you all ada masa hujung minggu ke, hari cuti ke apa, datanglah sini.
untuk menghealing ke, nak rest ke, nak berehatkan mata dengan alam semula jadi di sekitar sini. Pasal di bandar kan I very busy. Kadang-kadang nak kena wind down juga. Mata pun nak kena rehat. Okay. So inilah video kita. So kita tunggu kita punya next video lah. Sambungan video untuk hari ni. Take care guys. Adios.